Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. رب اشرح لي صدري ويسر امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Bahagia Al-Fatih Tadi Ismail Syekh Pengurusi Surat Al-Salam, Kepala Pengurusi Istighfar Bandari serta Kepimpinan Pentadbiran tertinggi Surau Darussalam yang Allah muliakan, tetamu-tamu Allah, para pencinta ilmu, pencinta jamaah, pencinta Al-Quran, sentiasa istiqamah dalam berjamaah, istiqamah dalam Al-Quran, istiqamah dalam majlis ilmu. Mudah kita antara insan-insan yang diselamatkan Allah Ta'ala, beribadah salihin insyaAllah. Hari ini kita berjumpa lagi pengajian kita, kitab Minhaj Al-Abidin. Minhaj Al-Abidin itu kata dia daripada Ibn Al-Ghazali. Tentunya bagi orang-orang yang ahli abid, ahli ibadat. Allah kita akan orang yang ahli beribadat insyaAllah. Itu sebab itu. Hari ini kita berada di muka surat. Kalau Ustaz itu 22 ya? 22, 23 Saya 33 kan? 37 kan? Kan? 32 dah jumpa. Dia beza dengan Ustaz. Dua kan? Pembahagian ilmu. Pembagian ilmu. Pembagian ilmu. Masih situ lagi. Oh, masukkan sini tadi. Pembahagian ilmu. Ilmu. Situ buka surat sebelah ya? 30. Pembahagiannya dia surat 28. 28. Okey, kalau kitab Ustaz ni muka surat 17. 28 ya. Okey. Tidak sampai Sampai mana? 31. Ha? 31. Sampai apa mukadimah ni? Ada foto? Ada pun semua dalil. Yang mana? Ijtihad. Ada adanya kebenaran ijtihad. Okey, kita berada di muka surat 16 itu kan. Surat 16. Bincang ilmu lagi ya, Pak, ilmu lagi dah ni ya. Pada masa sahabat dua, dia panggil Salafus Saleh dengan Salafus Saleh, sahabat Kabinet Majlis apa ni, Masjid Nabi yang keluar sahabat tabi'in kan. Pada masa sahabat misalnya dapati mazhab Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal ni dia punya tugas dia dihantar ke Yaman sebagai apa ni, duta. Kita duta lah. Dia sebagai mubalik lah. Pada masa sahabat misalnya tak dapati mazhab Mu'az bin Jabal, ada mazhab Abdullah bin Umar, ada mazhab Abdullah bin Abbas, ada mazhab Abdullah bin Ibn As, ada mazhab fulan dan fulan. Masing-masing mazhab ni kepimpinan masing-masing lah. Artinya Rasulullah bagi mandat mereka ni. Orang-orang ni memang ada mandat dah. Sebab dia kata Al-Ashabi kan nujum, seperti bintang-bintang. Bi'ayi tadahi tadahin. Siapa dapat hidayah maka dia dapat ikut hidayahnya. Artinya bagi mandat kepada sahabat dia, yang ada autoriti untuk buat
penentuan sendiri bila dah sampai ke peringkat soal jawab dia. Mereka berlainan fahaman tapi tidak saling mencerita. Dengan demikian keadaan umat Islam saat itu sangat utuh dan bersatu padu dan harmoni. Artinya walaupun mereka ada penyimpanan tersendiri, tak ada berlaku percakapan pula. Tak ada percakapan maksudnya tak salah menyalah lah. Masih pandangan, terima pandangan macam besar 4 juga kan. Besar Syafi'i, Hanafi, Hanafi fiqh kita yang terkenal, tak ada menyalah antara satu sama lain. Teruskan. Mereka berlainan fahaman tapi tidak saling mencela. Dengan demikian keadaan umat Islam saat itu sangat utuh, kokohlah, dan bersepadu dan harmoni. Tak timbullah walaupun siapa berbuat tua pun semua ikut je. Muaz cakap Muaz, Abdullah cakap Abdullah, ikut je, tak ada soal. Soal mazhab dan soal ikhtilaf sudah ada sejak abad pertama. Sebab tu kata ulama al-ikhtilaf al-rahmah. Kata ulama al-rahmah. Ikhtilaf ulama rahmat. Salah pendapat itu sebagai rahmat. Oleh itu demikian adalah sangat tidak baik sikap suka mencela dan menganggap salah terhadap pendapat yang berlainan mazhab. Kadang-kadang saling menyalah ustaz salah A salah B, tak cantik ke? Tak cantik. Tak cantik kata kerja tegur pun cara persediaan lah yang pula didedahkan dengan media masa nanti mencemarkan nama ustaz-ustaz yang terkenal kan. Jaga image ustaz tu. Nanti kita salah menyalah. Tak cantik bila kita bermuamalah sahabat-sahabat kita kan. Adapun semua ada dalil dalam ilmu tauhid, pokok-pokoknya sudah tercantum dalam Al-Quran. Betul. Jika tidak usah lagi kita mencari daripada akal kita. Nanti kita ada satu dalil kita tiga. Satu, dalil syarak. Kedua, dalil akal. Ketiga, dalil adat. Hukumnya hukum akal, hukum syarak, hukum adat. Hukum ada tiga juga. Hukum syarak, hukum akal, hukum adat. Tauhid. Pokok-pokok yang sudah tercantum dalam Al-Quran, tidak usah lagi kita mencari dari akal kita. Hanya kadang-kadang kita terpaksa menggunakan hukum akal jika berhadapan dengan orang-orang yang belum beriman. Nanti pandai-pandai kita nak berhujah dengan dia. Sebab ada hikmah dia. Bila kita tak ilmu Al-Quran, tak mahu terima. Kita bagi satu-satu analogi yang boleh terima. Semuanya sudah diterangkan dalam jelas oleh guru-guru dalam kitab-kitab yang tersusun tentang usuluddin. Apa usuluddin? Ilmu tentang tauhid, tentang akidah, tentang tentang hal berkaitan dengan ketuhanan dan kerasulan. Itu iman. Pendek kata, sebab sahaja engkau merasai tidak iman, sebab sahaja engkau merasai tidak aman daripada kesesatan, tidak tahu, maka wajib menuntut ilmunya. Tak boleh meninggalkan seperti bila kita tidak mengetahui satu sifat Allah, mana yang wajib dan sebagainya. Kita kena belajar sifat Allah Ta'ala yang 20 yang wajib sampai kan 20 mustahil, satu yang harus kita kena belajar kan. Okay. Oleh kerana wajib bagi kita menuntut ilmunya, ilmu tauhid lah, ilmu usuluddin, ilmu kalam. Ilmu kalam sama juga, ilmu tauhid bersama, ilmu usuluddin bersama juga. Dan untung sekali bahawa ilmu tauhid itu mudah, tidak susah seperti ilmu fardu kifayah, kerana ia tidak dibenarkan orang-orang untuk meninggalkan belajar ilmu tauhid. Jadi pergi kita belajar ilmu tauhid tentang rukun iman, rukun Islam. Rukun iman dengan rukun Islam ada 5. Rukun iman sebagai dalaman, luaran kita sebagai Islam. Penampilan kita Islam itu, tapi dalam kita akidah, ketuhanan, kerasulan, kenabian, Al-Quran, qada dan qadar, al-akhirat. Itu dia panggil dalaman. Adapun yang fardu ain dapat dipelajari daripada ilmu sir. Apa ilmu sir? Sir ni yang tak nampak. Ilmu tasawuf daripada kebatinan. Dan hendaknya ia setiap orang pelajari apa-apa wajib dan yang diharamkan. Tapi bila kita gabungkan, kita ada tauhid, kita ada fiqh dan kita ada tasawuf. Sir itu tasawuf lah. Tasawuf sir itu dalam hati yang tak nampak dilihat. Okay. Adapun fardu, yang fardu ain dapat dipelajari dengan ilmu sir, yakni ilmu tasawuf. Dan hendaklah setiap orang yang pelajari apa-apa yang wajib dan yang haram menurut ilmu ini, iaitu mengetahui sifat-sifat hati seperti sabar, sabar, syukur, khauf. Khauf ni takut, raja ni harapan. Khauf ni kita buat sembahyang tu takut tu.
Khauf ni melakukan ibadat dengan kemaksud itu khauf. Raja ni yang mengharap, kita mohon. Lepas baik kita doa, itu raja dia punya. Bukan raja raja. Raja itu maksudnya harapan. Lepas kita sembahyang kita berdoa, dia panggil rajaun, harapan. Buat sesuatu kita minta Tuhan supaya kita jagalah diri kita, berdoa kita. Itu dia panggil rajaun. Khauf ni macam kita sakit, khauf dia kita berdoa. Raja kita berdoa. Kena khauf dan raja, redha dan zuhud. Qanaah ni berpada sekadar yang ada sesuai dengan tahap kehidupan kita. Dan baik sangka dan Allah, husnuzan dan antara Allah dan terhadap orang-orang lain. Kita sebut baik dan musuh-musuh, ikhlas dan sebagainya. Inilah di antara sifat-sifat hati yang mesti diketahui dan diamalkan oleh setiap orang agar ia menjadikan hamba Allah yang baik-baik. Maksudnya dia bila dia tak ada benar sifat-sifat yang mazmumah, yang tercela, maka kita hindar daripada benda-benda yang tak baik. Kita buat benda tu ikut sesuai dengan berkenaan hati kita. Kata kita jaga-jaga. Nanti amalan kita kena cepat hati. Nanti kita takut riak, takabur, unjuk sebagainya, mencemarkan kita punya amalan-amalan kita. Dan harus pula mengetahui lawan daripada sifat tadi. Seperti jangan takut miskin. Itu fikiran yang tak baik. Macam orang kalau kita bagi duit punya sedekah, banyak-banyak zakat, duit kita kurang tak? Kurangnya duit berkat bertambah. Hati yang dalamnya ada takut miskin dan sebenarnya sudah menjadikan miskin dan benci kepada takdir Allah daripada Allah. Dan juga sifat hati yang tak baik. Dan di antara lagi yang sifat ingin tinggi. Ini bongkak sombong ni, riak ni. Suka puji, suka dipuji, ingin tetap hidup di dunia untuk senang-senang. Senang tak apa, jangan sampai mencuri hak orang kan. Senang tak apa, kita usaha sendiri, kita ikhtiar sendiri, tak apa, tak masalah. Jangan senang kita kena apa susah. Yang kedua-dua tak akan berjaya kerana sememangnya dalam dunia ini tak ada kesenangan sempurna dan tidak ada yang hidup kekal. Kita ingat hidup kita ni akan bermula dengan tiada, lepas tu ada, berakhir dengan tiada, lepas ada balik. 4 punya tahap kehidupan kita. Tiada, ada semula. Tiada tu sebelum lahir, kita lahir dunia, maka hidupnya ada, dan mati semula kita dan hidup semula di padang mahsyar, insya-Allah. Jadi kehidupan kita yang yakin dengan ilmu tauhid yang kita baca. Okey. Satu riwayat menyebut bahawa ada seorang maharaja pada zaman Bani Umayyah. Ini kisah ni. Yang ingin mengecap kenikmatan tanpa ada kecewanya walaupun dalam sehari saja. Oh, dia nak mewah bagi hidup dia. Tak sehari pun dia susah. Macam Fir'aun kita kan, senang dia. Maka ia mengumpulkan isteri-isterinya yang cantik-cantik. Kemudian dipilihnya di antara mereka seorang yang paling ia cantik tadi. Dan cita-citanya alangkah nikmatnya bila melihat isterinya tertawa berseri-seri. Dipilih ramai pilih semua yang paling cantik. Maka diklik-kliknya isterinya sehingga kan terpingat-pingat ketawa, lebih merasakan geli. Oh, dia usik isteri dia. Dia ramai isteri dia panggil, berarti dia panggil yang cantik tu, dia usik isteri dia, si ketawa. Boleh kena geli kelakar yang buat dia suami pun. Dan di waktu sedang apa ni, tenganga mulutnya, suka sangat dia tu, disuapinya dengan buah anggur dalam kerongkongnya isterinya sehingga mati. Oh, sehingga mati. Oh, ketawa-ketawa, lepas tu dia sumpah dengan buah anggur, tertelan anggur tu mati. Wallahualam sama dia. Luar biasa kesedihan dan kecewaan bagi raja. Dan ia menangis tiada henti-henti sampai ia ingin agar isteri tidak akan dikuburkan. Sayang pula. Oleh kerana jadi dia buat kelakar isteri punya ketawa isteri itu sampai ke tengah mulut tu dengan buah anggur, tertelan anggur, mati isteri dia. Sudah sedih pula. Nak cakap sedih pula. Menangis dan tidak henti sampai dia tak mesti dikuburkan. Namun apa yang boleh buat? Dan setelah dikuburkan, ia ingin pula ikut dikuburkan. Padahal tadinya ia ingin merasakan nikmat yang cukup-cukupnya. Oh, dia kata mulut dia tidak nikmat cukupnya. Bila dah isteri mati, dia tak sampai hati tengok isteri mati. Dia nak kubur isteri sekali. Demikianlah keadaan dunia ini. Kerana dunia ini tempat ujian, agar dengan ilmu sid engkau berjaya
mengagungkan Allah dan ikhlas dengan Allah. Jadi bila tak ada bongkak sombong, kita buat cara baik lah. Buat cara baik, tak timbul mesti ketawa sampai berduka sampai melibatkan isteri mati kerana ketawa sangat tadi. Maka susahnya dia. Jangan sombong sangat, jangkau sangat kan. Dia kaya-kayanya bergembira buat sekali minum lah, minum Allah, minum mabuk. Jadi kita ni namakan buah anggur, tak telah buah anggur mati isteri dia. Maka dia pun tak sanggup tengok isteri mati, nak kubur sesemana dengan dia. Ni dia. Maka engkau mempunyai niat yang baik agar selamat daripada penyakit yang merosakkan amal. Nanti kita buat yang baik, tak timbul rasa sukuzan yang sangka buruk pada diri kita, pada orang lain pun. Semua itu akan diterangkan dalam kitab ini. Sebab dalam Minhaj Abidin dan Penjelasan. Cerita ni kisah saya suatu kisah aja nak kata gambarkan dia sayang dunia tapi pada masa sama dia sanggup menggadai diri dia. Dia atas riak dan takabur. Ini kisah. Adapun yang fardu ain, apa ain? Diri sendiri. Ain itu kita. Bagimu untuk mempelajarinya terhadap dalam ilmu syariat, iaitu ilmu fiqh. Ilmu fiqh ada 4. Pertama, apa dia? Muamalat ibadat, muamalat, menakahan. Ilmu fiqh ada 4. Ilmu syariat dia bagi. Syariat ni kehidupan harian kita, amalan harian kita. Syariat 4. Satu, ilmu ibadat yang kita buat setiap pada wudu sampai ke haji. Maka muamalah hubungan kekeluargaan, tak kira kahwin ke cerai ke menikah. Yang ketiganya muamalah hubungan kemanusiaan, seperti hibah, sedekah, jual beli sebagainya. Adapun fardu ain bagimu untuk mempelajarinya terhadap dalam ilmu syariat, yakni ilmu fiqh. Tiap-tiap ilmu yang menjadi fardu ain bagimu seperti taharah, ini fiqh, ibadat ni. Salat dan puasa itu benar-benar ibadat. Mengenai ilmu ibadat haji, zakat dan jihad, ini masih fiqh lagi. Jika pekerjaan-pekerjaan itu sudah wajib bagimu, maka wajib pula mempelajarinya supaya engkau melaksanakannya dengan cukup sempurna. Jika nak tahu nak jadi ibadat, kita belajar ilmu salat, ilmu wudu, nak sempurnakan. Maka mereka ikut itu saja, belajar betul kan. Tak pergi haji, kena kursus haji supaya tahu tempat-tempat kita nak buat, mana tempat miqat, mana tempat kita kena niat, tempat bawah batu nak dilempar kan. Itu ada kursus ilmu khas. Tetapi jika belum menjadikan kewajipan atasmu, kerana belum ada syarat, maka belajarnya ilmu itu pun belum jadi fardu. Kita kata dia budak-budak kanak-kanak, budak ke balik, belajar boleh tak apalah, kata dia tak cukup lagi, mempunyai masa dia belajar lagi, tak apalah, dia buat ibadat cara dia dah balik, kena belajar. Kerana belum ada syarat, maka pelajari ilmunya pun menjadikan fardu ain bagimu. Demikian batas yang diberi. Jadi budak-budak pun belajar juga tentang fardu ain, bagi bolehkan dia melakukan ibadat caranya sempurna bila dia balik. Okey. Hendaklah demikian adalah demikian diberi maklumi oleh Tuhan. Adalah wajib bagi setiap orang yang hendak menghimpunkan atau melakukan secara terpadu antara syariat dan hakikat. Dia bilang syariat ni fiqh, hakikat ni ketuhanan, hakikat ni dia buah makrifat ni. Kalau tanpa adanya syariat, maka seorang akan menjadikan batal atau sentiasa dan kesalahan. Ialah kata belajar fiqh, tak belajar berkenaan dengan wudu, dengan tayammum, dengan mani hadas, maka dia sentiasa buat ibadat salah lah. Nampak dia bersemayam tapi dia ada besar kan. Kena belajar apa syarat besar, apa boleh mandi kan, kena belajar. Nanti dia beribadat kadang dia bersalah. Nampak dia beribadat dia salah. Dia baca Quran tak berwuduk, tak berwuduk serta Quran. Dia baca Quran pergi sungguh tapi tak berwuduk, tak boleh juga. Tanpa ada syariat, maka seorang itu akan menjadikan batal atau sentiasa dalam keadaan salah dia. Dan syariat tanpa hakikat adalah kosong dan gersang. Maksudnya syariat dia buat fiqh tapi tak ada tauhid, tak ada ilmu tak ada ilmu akidah. Dia sembahyang, dia tak kena Tuhan pun, tak kena Rasul pun, tak kena Quran pun, tak kena hadis pun, tak kena tentang qada qadar pun. Maka dia sembahyang saja. Ya? Dan syariat tanpa hakikat adalah kosong dan gersang. Gersang itu kering lah. Jadi kena gabungkan belajar fiqh, belajar tauhid. Contohnya orang yang memakai hakikat saja, iaitu kerja engkau menyuruh solat kepadanya, akan menjawab, tidak perlu bagiku mengerjakan solat
Kerana jika aku sudah ditetapkan bagian dalam Lauh Mahfuz, dia tahu tu, pasti aku masuk syurga. Dia kata tak payah pun, kata dia belajar, kata dia nama aku dah ada Lauh Mahfuz lah, kata dia. Dia tak tahu Lauh Mahfuz apa dia. Macam Lauh Mahfuz. Tak perlu bagiku mengajarkan solat, kerana jika aku sudah ditetapkan bahagian dan Lauh Mahfuz pada aku masuk syurga. Dia kata Tuhan letak aku syurga, tak sembahyang pun, aku kata dia. Walaupun tidak solat, dia kata aku dah taklah Lauh Mahfuz syurga lah, kata dia. Dia Lauh Mahfuz lah. Dia tak tahu pun Lauh Mahfuz dia. Macam dia kena Lauh Mahfuz kan, tak kena tauhid, tak kena apa, akidah. Walaupun tidak solat. Dan sebaliknya, jika Allah menetapkan dalam aku akan golongan yang tercelaka, tentu aku akan masuk ke neraka. Dia mudah hidup dia. Kalau aku baik, syurga. Kalau aku jahat, neraka. Aku tak nak buat apa-apa, kata. Aku makan, aku tidur, aku jalan, kerja. Tak perlu buat apa-apa. Supaya tidak apa-apa tidak. Kalau aku baik, syurga lah aku. Kalau aku jahat, neraka lah. Dia mudah hidup dia. Dan sebaliknya, jika Allah letakkan dalam aku daripada golongan yang celaka, tentu aku nanti masukkan ke dalam neraka. Walaupun aku mengajarkan solat. Dia kata tentu dah qada dan tentu aku masuk neraka. Aku sembahyang pun neraka juga, kata dia. Dia buat mazhab sendiri ni. Demikianlah caka dan kesesatan orang-orang yang hanya berpegang pada hakikat tanpa ada syariat. Dia hakikat dia, kalau aku baik, maka surga aku. Kalau aku jahat, neraka aku. Aku buat baik bukan dia kata dia neraka, neraka. Surga juga, kalau buat jahat pun, kata dia. Kalau bagi surga juga, kata dia. Itu pada Tuhan. Dia buat itu. Dia tak baca hakikat. Alasan mereka seolah-olah mereka benar-benar padahal syariat adalah perintah Allah untuk mendapatkan rahmat Allah. Dia tak baca Bismillahirrahmanirrahim, rahmat dan rahim tu. Dan bila masuk surga semata-mata kerana punya Allah, dan bukan semata-mata kerana amal kita. Salat selama beribu-ribu tahun pun umpamanya belum cukup untuk membayarkan nikmat mata dan sebagainya. Nanti Tuhan gambarkan mata sebab dengan kita sembahyang, bila kita beribu tahun pun tak mencukupi nikmat mata kita, anugerah ilahi kepada kita. Belum lagi lain gambar. Oleh kerana dikatakan bahawa hakikat tanpa syariat adalah jalan yang salah dan sesat, kena gabung. Artinya fiqh tauhid kena gabung sekali. Sebab tidak akan adanya terlompor di sana sini. Nanti dia cukup dia buat sembahyang tapi dia tak tahu. Ada pula dia kata dia aku buat baik pun kenapa juga, kata dia. Kalau buat jahat, Tuhan bersyukur juga, kata dia. Ini adalah azali. Dia pasti di Lauh Mahfuz tu. Ini orang tak belajar ni. Dia mengatakan apa? Dia panggil apa? Dia panggil dalam tauhid dia panggil Jabariyah Qadariyah. Jabariyah Qadariyah. Kita ahli sunnah wal jamaah. Dia Qadariyah ada. Tentu tu Qadariyah. Kita ahli sunnah wal jamaah. Menurut sejarah jatuhnya benteng kerajaan ahli sunnah yang terkuat di Nusantara, yakni di Damak, kerana timbulnya aliran-aliran yang berpegang pada hakikat tanpa syariat, sehingga Bentan terpaksa mengisytiharkan kemerdekaan dan malapetaka daripada lepas Demak untuk menggantikan sebagai benteng ahli sunnah wal jamaah. Akhirnya di Banten pindah pada Aceh. Cerita di Indonesia ni. Indonesia ni kita tak tahu jalan macam berlaku Nusantara ni kan, sikit sana dia di sana kita sini ahli sunnah wal jamaah saja. Sana ada pula dia punya mazhab dia. Dia ada Ahmadiyahnya ada. Kita takut tu. Kita tak ada sini. Kita ada majlis fatwa, kita ada senang. Kita tak ada majlis fatwa macam kita kan. Jadi dia bebas amalan dia. Di Aceh cara lain, di Indonesia banyak tempat. Kita nak bincang lah tu. Di Bentan juga. Maksudnya orang-orang yang berpegang syariat sahaja tanpa hakikat, maka ia beranggapan bahawa seorang itu masuk syurga dengan amalnya. Ini diangkau lah. Aku dah sembahyang, aku dah puasa, aku zakat, aku dah haji, pasti aku masuk syurga. Dia angkau. Yang masyarakat hakikat ni, syariat tadi. Yang syariat tadi dia kata aku dah sembahyang, aku dah puasa, aku dah haji, aku buat semua-semua. Kerana bila ia tidak beramal, maka ia tidak akan masuk syurga. Alasan ini salah dan kosong belaka seperti pendapat penjelasan datang. Artinya jangan anggap kita boleh tahu lagi, kita minta itu dia doa tu.
Lepas sembahyang berdoa, nak tidur kita berdoa, nak makan kita berdoa, dengan harapan supaya kita sebagai satu ibadat. Makan beribadat, tidur beribadat, sembahyang beribadat, melakukan semua ibadat. Sebab kita klaim dengan Tuhan, ya? Semua ibadat, berjalan dengan ibadat. Sayyidina Ali bin Abi Talib telah pun menyatakan bahawa orang yang menyangkakan bahawa ia masuk syurga tanpa amal adalah orang yang melamun ini berkhayal lah. Orang-orang seperti ini menyangka bahawa tiap-tiap orang yang sungguh-sungguh beramal dengan amalannya, ia pasti akan masuk syurga. Maka yang demikian hanya akan melelahkan dirinya sahaja. Dia kata buat bersungguh-sungguh dulu diri amal-amal dia, kata tak ada syurga. Belum tahu lagi, kita minta Allah Ta'ala tentukan. Lepas kita doa minta Allah Ta'ala jadikan amalan kita sebagai ahli. Doa kita, buat doa. Oleh karenanya orang-orang mesti memegang kedua-dua, yakin syariat dan hakikat. Artinya kita kata ketika kita kuat akidah ke apa, tak semayang tak jadi juga. Tauhid dia belajarnya, akidah dia belajar, tapi semayang kurang, tak boleh juga. Semayang banyak, puasa tapi akidah tak faham, tak boleh juga. Kena gabung. Belah kanan ni keimanan, belah kiri Islam, kena gabung sekali ilmu di dua ni. Buat dapat mantap kita punya amalan kita, keyakinan kita tentang ketuhanan. Jadi semayang tak yakin ketuhanan, maka tak boleh. Kekuatan tu pada kanan dan kiri, dia tak boleh sesuatu. Jika kau bertanya, apakah wajib di atas kamu untuk mempelajari ilmu tauhid yang dapat menghancurkan semua agama kufur dan memastikan hujah Islam pada mereka? Demikian pula yang dapat bongkarkan seluruh bid'ah dan memastikan hujah-hujah sunnah. Artinya kita boleh tauhid, kita boleh tolak bid'ah, tolak khurafat dan sebagainya. Bila berlaku zaman Rasulullah, berlaku lepas Rasulullah wafat kan, berlaku Syiahnya, Khawarijnya, Mu'tazilahnya, Qadariyah, Jabariyah, semua berlaku. Sebab orang tu mula-mula nak mendengarkan idea masing-masing, nak mendengarkan kita punya, dia punya kepahaman tersendiri, nak tonjol kepahaman dia, biar orang ikut dia. Siapa pandai cakap, pandai buat pemimpin, maka jadi pemimpin dia. Itu timbul Islam Malaysia pun ada juga. Ulama-ulama kita yang ni bukan timbul wujud, dia wujudkan agama sendiri. Kita tahulah agama Tuhan Harun, dia rasa macam dia hebat, dia wujudkan satu agama dia. Macam Kahar, dia wujudkan dia kata dia rasul. Masing-masing menganggap dia mempelopori bidang. Kita alhamdulillah kita masih bersih lagi, tentang masih bersih. Ketahuilah bahawa yang demikian itu hukum-hukumnya fardu kifayah. Adapun yang fardu ain ke atas semua ialah yang sekadar menjadikan sihat i'tiqadmu dalam usuluddin, juga bukan fardu ain ke atasmu untuk mengetahui furuk-furuk ilmu tauhid sampai kepada masalah yang sedalam-dalamnya. Dia kata, kalau boleh tauhid ni sekampung sobat cukup dah, yang betul-betul pakar tauhid pun cukup dah. Bukan semua kena faham sesungguh semua dah. Nanti detail sangat ni. Nanti berkampung satu orang dah cukup dah untuk memahami. Yang lain tu memahami untuk beribadat cukup dah. Adanya wujud, adanya kita baqwa, ada ketuhanan, ada kerasulan sebagai mengukur kita punya ibadat kita tu cukup. Tak boleh kita detail. Nanti dia detail sangat kot tak sampai ke puncak pula. Itu yang tersasul sampai jadi isim tu. Kecuali dengan datang syubhah kepada dalam usuluddin. Kalau sama-sama kita jumpa ustaz tanya, macam mana hukum ustaz? Tanya. Jangan kau takut dan terjerumus dalam syubhah. Di situlah fardu ain akan wajib menjadi wajib kata semua. Kita tak dapat faham, kita berjumpa dengan ustaz tanya, fardu ain. Maksudnya fardu kifayah tauhid ni semua seluruh kampung seorang cukup yang tahu betul. Yang lain tu hanya sekadar untuk tahu belajar, untuk ibadat cukuplah. Untuk belajar sangat. Tapi kata dia rasa dia bahasa jahil, mendalami ilmu itu untuk kebaikan diri dia. Okey, mengadakan syubhat tersebut, dan harus kau usahakan sekuat-kuat tenaga mengadakan perbahasan sebagainya. Tapi kalau mampu kita pergi cari ustaz, kita bincang dengan dia. Kena orang bincang dengan PK, bincang dengan tauhid, lebih detail lagi. Yang berminat teruskan. Yang tak mampu tu sekadar kita kenakan sifat Allah Ta'ala, sifat Rasul, kenakan sifat yang wajib Allah Ta'ala bagi Rasul, kena Al-Quran, kena hadis, kena apa ni, qada dan qadar, kena akam cukup. Beramal je. Kalau mau teruskan. Dan jangan sekali-kali engkau bantah-bantahan, sebab yang sedemikian itu semata-mata penyakit yang tak ada ubahnya. Jidal ni dibantah-bantah untuk tegang leher. Jidal ni bantah-bantah. Dia muhadatsah ni bincang benda baik. Dia boleh berhujah dengan cara ilmiah. Jidal ni bertengkar dengan cara untuk menegak pedang basah dia.
Jangan sekali kita engkau bantah-bantah, sebab yang ada bersimak itu semata-mata penyakit yang tidak ada ubatnya. Bila bantah-bantah ni nak tegak benang betul dia lah. Dia rasa dia betul, dia buat kekuatan. Jauh lagi sekali sekuat agama. Ialah dia kata kita tak ada idea, tak sabar bantah. Nanti nak tegak benang basah tak penting nak agama ni kan. Kata jangan kau bantah, sebab demikian itu semata-mata penyakit yang tak ada ubatnya. Nanti dia takabur, bongkak, sombong, dia bertengkar nak menang. Jidan bukan muhadathah ni apa ni, berbincang macam ilmu, berdebat macam ilmu, ada rujukan dia, ada apa ni rujukan dia. Dan hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda yang maksud tiap-tiap orang yang telah mendapat petunjuk kemudian menjadi kesesat kerana suka berbantah-bantah, debat lah. Kerana yang tuju para mujahadah itu kemenangan dan bukan kebenaran. Mujahadah ni bersungguh-sungguh. Mujahadah ni kalau ikut kaedah benar, mujahadah baik. Dia mentakarub Allah Ta'ala. Itu mujahadah ni dia mentakarub Allah Ta'ala dengan cara beribadah. Itu mujahadah yang baiklah. Yang tuju pada mujahadah dan itu kemenangan dan bukan kebenaran. Ini orang ni bukan mujahadah, dia bertengkar. Dia lebih pada menegak benang basah. Cara hujah-hujah nak benar saja. Ini bahaya juga ni. Tapi kalau mujahadah bagus. Mujahadah ni dia mengambil Tuhan dengan cara beribadat sungguh-sungguh. Bagi orang yang gemar berbantah-bantah, dia tidak akan beruntung kecuali orang itu diliputi rahmat Allah, sehingga ia bertaubat daripada itu. Seperti Imam Al-Ghazali pada mulanya ia adalah tukang debat, tapi kemudian ia bertaubat dan bersungguh-sungguh keperluan mendalami ilmu sihir. Dia lebih banyak ilmu tasawuf. Betul suka juga bertengkar ni, bertengkar ilmu, bukan bertengkar macam kita. Mak saya suka juga berdebat. Dia ahli pemikir, dia suka berhujah lah. Bukan berhujah tu, bila dia sedar diri dia ni hujah ni bertengkar betul-betul tak baik, bagi tak beruntung, maka dia gunakan ilmu tasawuf pula. Sehingga beliau sangat memperingatkan kita agar jangan gemar dan suka berdebat. Sampai ke puncaknya dia nasihat kita. Dia suka berdebat, dan dia berdebat, dia bertegak benang di basah dia nak cari dia hebat di kalangan orang yang hebat. Maka bila sudah, dia pun dengan tasawuf dia pun berdoa sikit. Maka dia turun, dia kerja kat ahli timur, dia tak ahli timur. Maka dia minta kita juga turun buat macam dia lah, sedarkan diri. Dia berdebat dengan cara hujah yang tak sebenar. Sedar kita ni, kalau tak betul. Bila dalam satu daerah negeri ada seorang tokoh ahli sunnah yang dapat memecahkan syubhah, menolakkan bid'ah, serta dapat menjernihkan hati ahli hak daripada ahli yang bid'ah, maka gugurlah kefarduan. Artikel kampung seorang saja cerdik berkaitan dengan fiqh, berkaitan dengan tauhid, dia tertengah. Kata dia dapat menjernihkan ahli hati, ahli hak yang betul, ahli yang bid'ah. Dia boleh mendamaikan dua yang bertengkar tadi, yang hak dengan yang batin. Betul kan? Dia bersama ni. Kita baca je tak tahu pasal apa no? Masa suruh singkat seperti nak. Pasal kita ada 12 lagi ni banyaknya. 12 lagi ni permintaan daripada jemaah. Tugas kita ni seperti ni. Bila dalam satu daerah panjang lagi ni bila selesai. Okey. Kita maaf ya, kita pusat dulu acara ini di permintaan daripada Pulau, iaitu untuk mendoakan sahabat kita yang sedang bagi sakit. Yang kedua untuk berdoa roh almarhumah kan. InsyaAllah sama kita isi masa ni, kita manfaatkan ya. Usaha akhir kata-kata subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa lisanan ratiban bi dhikri wa qalban khashi'an bi shukri wa badan hayyan la yanam bi ta'dhik. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.